tanya ni lah. Aku tanya ni, Faris. Hello. Faris, aku nak tanya lah. Soalan ni dia macam ni sikit. Okay, kalau kau tersingkir hari ni, apa sebab? Dan kalau kau berjaya masuk, apa sebab dia? Sebab lah. Tak ada sebab kot aku nak tersingkir. Kalau kau berjaya ada sebab lah. Jadi ada sebab lah. Sebab dia apa? Sebab dia. Sebab aku je yang komitmen ni. Banyak bagi komitmen kat tim ni lah. Boleh nampak lah. Bukan puji sendiri tapi bulan. Okay, Rina. Sama juga soalan macam tadi. Kalau kau tersingkir, apa sebab? Kalau kau berjaya, apa sebab? Kalau tersingkir tu mungkin sebab gameplay aku teruk atau aku tak ada team rotation. Kalau berjaya mungkin rezeki lah. Okay. Alip team B. Soalan yang sama. Kenapa? Sebab Sebab kalau kau tersingkir, apa sebab? Kalau kau berjaya pun, apa sebab dia? kalau berjaya mungkin rezeki lah. Kalau tak berjaya mungkin ada problem dekat diri aku. Mungkin ada dari problem orang. Okay, terima kasih. Okay, Alip lagi seorang. Soalan yang sama. Alip team A. Hormat Alip. Saya Kalau tersingkir apa sebab? Kalau tersingkir apa sebab? Kalau berjaya pun apa sebab? bagi kalau aku macam tersingkir kan, mungkin tak ada rezeki aku untuk masuk dalam tim dia. Sebab mungkin sebab aku punya kekurangan gameplay. Okay. Kalau macam ada rezeki masuk tim ni, tak alhamdulillah. Kemudian mungkin aku kena, bila aku dah masuk dapat dia mungkin aku kena improve lagi gameplay aku. Itu je. Okay. Mia. Soalan yang sama. Kalau tersingkir apa sebab? Kalau berjaya pun apa sebab? Kalau tersingkir mungkin sebab tak ada masa nak sleep. Kalau actor mungkin sebab gameplay. Okay. Syarah. Kalau Syarah kalau tersingkir mungkin sebab gameplay Syarah kurang dari segi rotation. Maybe belakangan ni kan Syarah banyak main luar main. Apa lagi kalau kata Syarah berjaya masuk, okay, rezeki Syarah dekat team A. Itu je lah. Okay. Helmi. Helmi belum amat ya? Tak boleh. Hello. Kalau kau tersingkir mungkin klik. Lepas tu kalau kau menang pun mungkin nasib. Itu je. Okay. Amin. Tak apa, Abang Tisha ada masalah, dia beritahu aku. Amin. Amin tak ada. Okay, kalau ada yang kat sini yang tersingkir,
mungkin rezeki korang bukan kat sini lah. Aku cakap awal lah. Banyak yang diterima kan. So kita mulakan dengan yang diterima. Yang diterima adalah Alip, Team B. Alhamdulillah. Uish, Alhamdulillah je. Okay, tak apa. Kalau benda-benda tu dia lepas raya Memang lepas raya. Korang punya ni lepas raya punya ni start. Okay, yang kedua. Ni dia pernah kata kat aku. Aku rasa gameplay aku teruk lah. Ni pernah kata kat aku lah. Pernah kata kat aku personal. Gameplay aku teruk. Semua benda teruk kan. Tapi sebenarnya dia terima. Iaitu Syara. Oh, sorry kepada Helmi dengan Alip. Korang tak dapat masuk Facebook. Tersingkir. Sebab Okay, aku bagi sebab yang tersingkir dulu lah. Okay, Helmi, macam aku cakap hari tu, aku kalau aku boleh ambil semua, aku ambil semua ni. Tapi buat masa sekarang, aku tahu target aku. Aku tahu target YouTube aku. So aku masih tengok kau masih low. Masih low untuk ke depan. Sebab kau berkurangan untuk berkomunikasi. Agak kurang. Lepas tu rank agak rendah. Tapi kau sporting, boleh aku tahu. Tapi Helmi ada cakap apa-apa? Nak cakap apa-apa? Alip, Team A. Hello. Ya. Kau rasa kenapa kau tersingkir? Mungkin sebab aku punya gameplay juga. Okay, lagi? Tadi mungkin sebab aku bagi kerjasama kat orang. Okay. Kau sebenarnya, sorry lah aku cakap, kau sebenarnya ada masalah tentang bila nak shoot. Bila nak shoot engkau menghilang. Kita orang chat kau tak balas. So kau tak ada info yang membuatkan kau busy untuk shoot. Okay, bang. So buat masa sekarang, aku bagi Helmi dengan Alip je dulu. Sebab yang lain semua dah keluar. Nanti aku bagi sebab kenapa aku terima korang yang diterima ni. Tahniah kepada yang diterima. Sorry, Helmi dengan Alip. Okay, terima kasih Pak Chris. Okay, second kita nak dengan siapa? Siapa? Komen. Siapa? Paling muda pula, Batisha. Okay, Batisha, on mic Batisha. Okay, Batisha adalah salah seorang yang paling muda di sini. Okay, kenapa aku pilih kau? Kenapa? Sebab engkau aku rasa macam ada vibe budak yang baru main. Tapi kau ada juga part kau pro.
Jadi. Ada part kau pro, ada part kau macam budak. So kalau aku partnerkan kau dengan ni, dengan salah seorang kat sini ataupun AA squad senior, mungkin akan meletup. Serius. Sebab tu aku pilih kau. Tapi Batisha rasa macam ni ke? Ni tanya jujur cakap. Rasa macam diri berdown ke? Sebab semua orang sini umur atas. So Syah macam rasa Syah ni ke? Macam apa? Syah macam drop Syah macam orang tak layan sebab Syah budak. Rasa tak macam tu? Ada lah, cuma kurang. Tak rasa sangat lah sebab diorang okey je kan. Okay, boleh tutup mic. Umur dia tak ingat tu. Tapi 15 umur dia 15. Okay. Salah satunya Alip. Kenapa aku pilih kau Okay, aku pilih kau sebab okay, engkau adalah kau tak berkomunikasi sangat pun. Ada berkomunikasi pun sikit, tapi itu bukan asbab untuk kau masuk. Kau masuk sebab hanya gameplay kau yang best sikit. Best juga gameplay kau. Ya ke? Ya. Rasa diri sendiri macam tak? Mungkin kau rasa tak, aku rasa ya. Tak dapat juga biar cakap apa. Troll. Tak apa, nanti kita nak kutuk dia nanti. Last. Okay, boleh tutup mic. Okay, thank you. Rina. Rina in the house, cepat. Hello, dengar tak? Dengar. Okay. Rina rasa kenapa Api sambil Rina? Tak tahu. Tahu sebab Rina adalah macam Mia juga. Dia pandai berkomunikasi dengan orang. Okay. Lepas tu game jangan cakap pro juga sikit. Tapi Mia jago lagi lah Mia. Ya, sebab tu dia kutuk orang. Jangan risau. So kalau Rina rasa Rina macam tak layak kat sini, salah. Sebab Rina boleh ke depan lagi dengan bakat yang Rina ada. Okay. Sebab kita ada main game lain juga kan. Macam tu lah. Okay. Faham. Last, yang kutuk orang di komen, Mia. Okay, Mia ni ada satu special dia dekat team, sama macam Faris. Faris special banget. Dia sama macam Faris sebab dia salah satu orang yang bila nak shoot, bila nak shoot ni, okay, macam dia settle nak shoot. Kalau tak ni fast reply lah orang kata. Kita ada orang tau. So kalau nak kata Mia dengan Faris boleh tahu dia sendiri boleh masuk. Si Faris ni kau. So Syara tak ada. Sekarang ni Syara tak ada. Faris, bunga pink kembal. Okay, aku nak tanya korang korang rasa korang boleh ikut peraturan tak? Terserah. Sebab jadual aku
seminggu korang akan shoot sekali, 2 kali kalau konten kalau ada yang berpartner. Ha, 2 kali untuk konten berpartner. Tapi seminggu je lah. So agak senang untuk korang ikut peraturan lah. So okay, malam ni korang dimasukkan ke dalam grup besar AA Squad. Bukan salari, sekarang ni. Lepas daripada shoot ni, korang akan dimasukkan ke dalam grup AA Squad yang besar. Tepuk tangan. Okay, tepuk. So, tapi budak-budak senior yang dekat dalam team tu tak akan tegur korang lagi sebab aku akan mute group selama malam ni saja. Sebab korang baru, so aku tak nak diorang kacau korang lagi. Aku nak tunggu esok. Esok aku akan bagi arahan semua, so biar korang faham. So barulah korang boleh check diorang dengan tenang. Nampaknya kita di quarantine. So Tanya, kena ada kata, okey, ada kata-kata lah, kata-kata. Kata-kata kat sini, jangan fikir yang lama, fikir yang sekarang, berjuang pada masa akan datang. Okay, bye.